Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai ibu bapa, terutama ibu bapa yang masih muda, eh, dan juga ibu bapa yang anak dah uh, besar ataupun grandmothers grandmothers atau grandfathers, kita semua mengimpikan perkara yang sama untuk anak-anak kita, iaitu kejayaan dalam pelajaran, mempunyai masa depan yang baik dan hidup dengan bahagia. Tapi sebenarnya ada satu kejayaan yang jauh lebih besar daripada semua itu. Itu ialah kejayaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan dia beramal dengan isi kandungannya, nescaya Allah akan makaikan kepada kedua ibu bapanya mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Cuba bayangkan betapa besarnya kemuliaan itu. Bukan sahaja anak yang baca Al-Quran itu akan dapat cahaya yang terang dan indah, tetapi juga untuk ibu dan bapanya. Sebab itulah antara didikan paling berharga dan bernilai yang boleh kita berikan kepada anak-anak kita ialah didikan dengan Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar untuk dihafal, tapi ia adalah panduan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Maksud, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Maka beruntunglah. Inilah peluang ibu bapa untuk menjadikan Al-Quran ni sebagai asas dalam mendidiki anak-anak mereka. Sebagai penutup, mudah-mudahan dengan didikan Al-Quran, anak-anak kita akan besar menjadi generasi yang kuat imannya, baik akhlaknya dan berjaya di dunia dan di akhirat. Allahuakbar.